harga minyak dah turun. Break. Bukan Jamal, ini fakta. Alhamdulillah, amat gembira sekali kerana malam ni harga dah turun ke RM1 sampai RM9. So Budi 95 ni memberikan kelegaan kepada saya, terutama ni yang banyak menggunakan kenderaan pergi kerja, balik kerja sebagai penyumbang teks kepada kerajaan, dan kita dapat balik benefit tu. Jadi amat adil lah. Kita cuma semak, lepas tu kita bayar je dan isi terus. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan kerana mendengar keluhan kami. Saya juga berharap supaya akan ada langkah-langkah yang berikutnya untuk menurunkan lagi minyak-minyak pada masa yang akan datang. Mudah je. Tadi saya menggunakan app Touch 'n Go. Di dalam tu saya klik Budi 95 dan daripada situ saya bayar dan terus saya isi saja. Bagi saya adil untuk warga negara sebab dia sampai ke golongan sasar. Terima kasih kepada kerajaan kerana mendengar keluhan rakyat untuk menurunkan harga minyak. Jadi kami harap penurunan ini akan berterusan. Okey lah, rasa seronok lah dapat apa yang kerajaan bagi kan. Alhamdulillah lah. Tak susah pun sebab sekarang pun dah banyak tutorial-tutorial yang kita boleh dapat dekat YouTube. Tak ada alasan lah nak katakan dia susah ke. Saya rasa wajar dan adil lah apa yang kerajaan buat sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada PMX dan kerajaan Malaysia atas usaha untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Semoga lepas ni mungkin ada lagi apa-apa usaha kerajaan untuk membantu masyarakat Malaysia.